Bean Tarts. Pada suatu masa, di sebuah kampung sunyi di dalam hutan, seorang tukang kayu baik hati Geppetto mengukir boneka daripada kayu pain dan harapan. Dia menamakan boneka itu Pinocchio dan berharap dia menjadi nyata. Tetapi hidup tidak bermula dengan peraturan. Ia bermula dengan rasa hairan dan ingin tahu. Pelajaran pertama Pinocchio bukan di bilik darjah, tetapi di taman, di tepi sungai, di bawah langit terbuka. Dia bermain dengan ranting dan batu, buat muzik dengan daun. Belajar bukan disuruh, tetapi diterokai. Apabila dia membuat salah, alam tidak memarahinya. Melalui bermain, dia belajar sabar. Melalui alam, dia jumpa keseimbangan. Melalui orang lain, dia temui kebaikan. Dan walaupun tubuhnya masih kayu, sesuatu dalam dirinya sudah pun bertumbuh, nyata dan tulen. Dan begitulah, dengan setiap langkah penuh ingin tahu, Pinocchio berjalan bukan ke sekolah atau rumah, tetapi menuju dirinya sendiri.